Bismillah. Sebelum puisi ini bermula, izinkan aku berkongsi sedikit tentang sebuah mimpi. Mimpi yang datang kepada Nuri bukan sekadar bayangan malam, tetapi sebuah panggilan halus yang mengingatkan bahawa Allah tidak pernah jauh. Dalam mimpi itu, Nuri dipertemukan dengan cahaya, dan cahaya itu datang bukan dari dunia, tetapi dari hubungan yang tidak pernah terputus antara jiwa dan penciptanya. Kadang-kadang, bila hati kita terlalu letih untuk memahaminya, Allah menghantar ingatan melalui mimpi lembut, halus dan penuh kasih. Mimpi ini adalah satu hadiah untuk mengingatkan kita semua bahawa walaupun dalam tidur, dalam diam, dalam lena yang paling suci, Allah tetap menyentuh hati kita. Inilah kisahnya. Dalam sunyi sebuah mimpi, kita dipertemukan dengan cahaya, sebuah anugerah yang diletakkan lembut di hati kita untuk diingat, untuk dibawa pulang ke setiap degup nafas. Kalung ini bukan perhiasan, ia adalah amanah, sekeping cahaya yang mengingatkan kita kepada Dia yang tidak pernah jauh. Ada saatnya jiwa tidak mampu berkata-kata, namun tangannya memimpin kita kembali tanpa suara. Hanya rasa cahaya itu bernafas bersama kita, setia, lembut dan tidak pernah padam. Zikir adalah rumah kita, dan dalam ingatan kepadanya kita akhirnya pulang. Dan begitulah mimpi yang halus itu bukan sekadar kisah malam, tetapi tanda bahawa hati kita sentiasa dijaga. Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam tidur yang paling sunyi, dalam mimpi yang paling lembut, Dia mengingatkan kita siapa yang sentiasa memanggil kita pulang. Semoga cahaya itu terus hidup di dalam hati kita. Semoga setiap langkah, setiap nafas, setiap kembali menjadi ingatan kepadanya. Terima kasih kerana mendengar. Semoga Tuhan menenangkan hati kamu seperti Dia menenangkan hati Nuri. Assalamualaikum. Misbah by Nuri.